Okey guys, track. Ada je yang boleh. Kena dah. Jump point. Strike. Okey geng. Aku dah sampai TCE Tackle. Balik pulau, jom. Kita pergi tengok Cikgu Hafizan. Dia Cikgu Pijan dia nak beli apa. Kita tengok. Sana. Kan, sini. Masuk. Tolak. Jangan tarik. Lama tak main? Bukan, sibuk sikit. Okey geng. Apa jangan lupa main support apa doyan patih balik pulau atas bukit. Ni dia. Hari ni Raya Ahad. Buah ada lagi. Một time ở đó. Đi với em không? Người kawin ni. Ni di 15 orang yang kahwin. Ni orang kampung. Udang merah. Ni udang merah. Dia musangking. Ni blackton. Dia. Jangan lupa main support Aku lalu depa panggil dia. Ya, kena udang merah tu. Kalau geng. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Okey geng, aku nak makan royal dulu, sekejap kita pergi sambung. Mengai boleh pula. Okey. Jemput makan geng. Okey geng. Apa tengok spot Apa tengok spot ni. Aku dah sampai dah. Okey geng. Aku dah sampai spot dah. Okey, sekejap lagi aku tunjuklah setup casting yang aku pakai macam mana. Pelampung macam biasa, macam cikguan kita pakai. Okey geng. Spot ni dah jalan turun dah. Tepi jalan lah, pokok buluh. Umpamai Pulau Betung. Sebelum sampai kontainer, hampa akan nampak tepi divider tu. Kau boleh turun kot tu. Aku akan tunjuk jalan lah. Ni jalan lah. Okey, aku tunjuk jalan dia. Senang pot ni. Tepi jalan. Okey. Okey, ni dah sampai dekat jalan dah ni. Nampak ni sini ni dia. Okey, hampa turun ikut sini. Hampa turun ikut sini. Hampa nak pergi belah. Hampa nak pergi belah ni boleh. Okey, hampa nak pergi belah ni boleh. Hampa nak turun sini boleh. Nak turun sini pun boleh. Dan apa nak duduk dekat tempat aku ni duduk pun boleh. Okey. Ni tempat aku duduk. Dia teduh lah sikit sini. Sebab dia ada pokok lah, pokok besar ni. Pokok ni. Okey. Antara spesies yang naik dekat sini, macam aku kata tadi lah, sekap merah aku pernah buat naik sini. Sekap putih bukan aku lah. Dekat Pulau Betung ni, sekap putih aku pernah buat naik dekat pantai yang ada paip ayak. Situ lah.
senangin semua naik situ. Jadi sini sekat putih ada orang pernah naik. Kapu pun boleh tahan kat sini. Kalau kena besar masuk, alhamdulillah. Okey geng, tanpa membuang masa, yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa support aku geng. Komen, like, subscribe. Okey geng, aku hanya yang mana yang dah support aku hanya mampu berdoa lah untuk sahabat-sahabat kita yang mana lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang mana sulit urusan tu, semoga dipermudahkan segala urusan. Yang belum bertemu jodoh, semoga dapat jodoh. Okey geng, amin. Weh, ada ulat lu mai. Hilang. Selampi mana? Dia geng. Ulat lu bahaya. Okey, untuk udang seret aku akan perambut macam ni. Aku akan perambut macam ni. Pendek ya. Ni pun ustaz lah ajak aku cara dah. Macam ni. Macam ni. Okey, buh ledung. Okey, buh ledung. Buh ledung dalam ni ya. Okey. Nampak buh ledung dalam ni. Nampak? Lepas tu buh dalam snack. Okey. Okey, buh dalam snack macam ni. Untuk leader aku pakai sedepa setengah ataupun 2 depa. Lebih kurang macam tu. Sebab apa? Kalau hangpa pakai pendek boleh pakai. Cumanya kalau tempat batu banyak jangan pakai. Sebab apa? Sebab dia mudah putus. Kalau ikan besar tarik, mainline kita ni dia akan kena di batu, dia akan putus. Macam tu lah cara aku pakai. Okey, untuk setup BC ni murah ya. Aku beli dekat TikTok. Alhamdulillah. Beli try hanyak lah. Alhamdulillah. Okey geng, InsyaAllah hari ni kita try tengok kan. Mana tahu ada rezeki hari ni. Kita hanya usaha. Okey geng. Okey, untuk casting ni aku akan pakai udang mati dulu lah. Aku akan pakai udang mati dulu sebab aku nak perambut pelampung. Yang elok ni, dia tak kocok sangat ni. Elok lah, sesuai sangat lah main pelampung. Sebab aku pun bawa 2 rod, jadi main pelampung satu. Di sebelah sana gelap lah, nak hujan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lemparan yang pertama, bismillah. Okey, sini aku baling tak jauh-jauh. Tak jauh, dekat. Dekat saja. Dekat batu ni. Sini rapuh dia. Okey, teknik casting yang lagi satu aku nak cara adalah cara aku duk main. Ini untuk ayak darah. Untuk ayak kalau hampa main tiba-tiba hampa target ayak tu linang, tiba-tiba ayak kuat. Okey, kalau ayak kuat, contoh hampa baling-baling bertarik lekat lekat macam ni. Okey, hampa biak
Jangan tarik, bagi putih. Pobiak. Hampa letak lah rod kat mana bagi kemas. Letak, cari tempat lu sat. Cari tempat dulu. Letak bagi elok-elok. Tak ada tempat pula geng. Letak bagi elok-elok. Okey. Letak bagi elok kan. Okay, knock sikit. Okay, set lagi. Sebab dia ada umpan. Set lagi kalau ikan tarik ke, ketam ke, dia akan keluar. Okey. Yang itulah aku nak kongsi sedikit dengan hampa. Jangan tarik. Kalau lekat jangan tarik. Ajak diri jangan tarik kuat-kuat. Lagi kuat hang tarik, lagi kuat hampa tarik, lagi kuat dia lekat. Jadi bila ada umpan jangan tarik. Sangkut sikit je. Tinggal buat macam ni. Okey geng, aku nak pambut pelampung dulu. Okey, pelampung aku dah set up lah. Yang ni kita pakai umpan hidup. Pelampung ni naknya main tak boleh nak tinggal dah. Ini pelampung nak pakai pelampung kan. Aku main pakai satu mata je lah. Okey geng, bismillahirrahmanirrahim. Cangkuk pokok. Cangkuk pokok lah. Udang aku beli dalam 15 ekor lah. Tinggal 14. Lepas rilis ekor. Seekor dah rilis. Apa lagi dah lepas. Rezeki dia. Bebas hari ni. Tersasar balingan pertama. Balingan pertama tersasar. Okey. Apa biar dah hanyut. Dah hanyut baby. Untuk pelampung aku letak sini. Letak sini. Target aku tepi tu lah. Kita tengok. Tengok. Tadi lekat kan. Ada ikan makan tu nampak. Macam biasa. Aku bawa paling panas sikit. Yang ni kalau MJ masuk sini memang syok lah saya.
biar dia duduk yang tu lah. Cakap masuk sini, dia makan. Sini semua batu banyak. Kalau hampa main time surut, hampa boleh tengok batu. Batu dia memang banyak. Nampak? Tak nampak dekat lah. Buntai sini pun boleh tahan. Banyak juga buntai. Buntai ni pergi taman mana pun dia ada. Lalu aku duk dapat rapu tu, ujung ni sini. Tahu lah yang besar ni. Air besar. Sini 9 tak pernah dapat. Aku tak pernah dapat 9. MJ pernah. MJ, Kapu, Jenahat. Jenahat tak naik sini. Tak bisa awak naik. Ada makan. Tak tahu ikan apa, buntai apa. Buntai. Kita layan buntai kan. Lampu. Lampu tenggelam. Buntai apa dah. Ya kalau lekat umpan habis jam. Lekat ada umpan tak apa, boleh buat kira. Bila ada lekat umpan habis, minta maaf lah. Yang terpaksa bagi putus tu lah. Kalau ada nampak umpan ada lagi tu. Nampak putih ada umpan ni. Tapi umpan terabur, putih-putih. Lampu tenggelam tadi. Kita tengok ikan apa. Ini udang yang belen mengair itu. Ada lagi kita guna. Ini cadang aku nak pi Teluk Bayu. Ni aku lambat sikit hari ni. Telefon Ustaz kata ramai sangat angler yang duduk sana. Jadi aku buat keputusan main sini lah. Nasib baik lah dekat pokok buluh ni tak ada orang. Kalau sini ada orang, jam juga aku. Tengok dekat kontena tu ada orang.
kena ijah pelampung. Pelampung pas tepi. Bihun. Aku makan bihun hari ni. Jadi bihun. Lama tak jadi bihun. Lama-lama sekali. Dia lekat ada pokok. Kau nampak? Ada pokok. Sibik umpan dah lagi. Okey, tak apalah, biarlah duduk situ. Ijah pelampung dulu. Just pelampung dulu. Makan lah. Buntai lah lalu makan ni. Tok jatuh dia ambil. Bok. Buntai. Biar dulu kat dia. Biar. Settle pelampung dulu. Udang elok ni. Udang ada. Tadi ada ulang tepung tadi. Di mana ulang tu? Tu dia. Dia hanyut pergi tepi tu. Kat sini hari tu aku jatuh calak habis kaki tu. Pedih. Calak pandam banyak loop pula. Dia punya pedih tu boleh tahan lah. Okey, turun bawah. Okey, turun bawah. Turun bawah. Allahu Akbar. Pam sangkut. Pam ni beli dekat TikTok ah. Minyak kau tahan lah berjam-jam. Tak tahan je pam ni. Aku showkan apa nilai sendiri lah. Yang mana yang dah pakai tu. Bateri dia tak tahan. Ni spot dah. Hari tu aku dah bawa member aku main sini. Kami main 4 orang. Jadi yang seorang tu badan dia besar sikit. Dan main dia jatuh bawah tu geng. Dia jatuh, dia terlentang. Dia jatuh. Jadi dia jatuh tu dia nak bangun tak boleh. Aku kata haru dah. Tak jadi mengai dah ni. Dah sekali aku suruh dia cuba bangun. Boleh, alhamdulillah. Tapi dia bangun-bangun. Dia nak pergi bawah ni tak mau. Tak boleh lah. Dia duduk sini. Dia duduk dalam hutan ni. Dia duduk sini. Dia duduk lah dekat kayu ni. Dia duduk sini. Ni. Dia duduk kat kayu ni. Dia duduk sini sampai kami balik. Jadi hari yang kami main tu pun udang pun tak habis lah. Berapa ekor yang pakai. Balik lah. Buat macam mana? Dah kawan jatuh. Dia tak mengai pun.
Dia main santai-santai lah. Alhamdulillah geng. Sampai dah di spot yang kedua. Spot yang kedua. Ya. Spot ni memang lawa. Sini aku pernah buat naik lah, sekat merah. Kapu Jenahat. Okey geng, tanpa membuang masa, jom kita layan terus. Okey, kita lempar pelampung dulu. Jadi sini aku tak pernah main pelampung. Yang hari ni aku nak main pelampung. Sini aku tak pernah main pelampung. Terus terang, aku cakap tak pernah. Jadi hari ni aku try lah main pelampung. Mana tahu hari ni pelampung dia makan. Okey. Ayak. Nampak ayak ni. Jadi video tu aku tak release lah. Video tu aku padam lah. Hari tu kami mengai tak lama sat lah. Tapi ada strike sekok. Lepas tu balik-balik aku tengok balik, tak padan lah. Bukan tak padan, aku tak mau lah release video tu pasal video tu tak banyak mana. Lagipun kawan jatuh lah. Aku pun tak jadi release video tu, padam lah. Ada separuh kot yang aku post dekat TikTok. Sikit lah video tu. Inilah perkongsian spot untuk hari ni. Sini pun aku biasa putih sini. Leader 80 LB. Dia putih bukan kena leader, dia putih kena main line. Tapi aku tahu ikan tu kasar. Tak pasti lah ikan apa. Yang aku pasti ikan tu memang kasar. Ikan kasar ni bila dia makan kita tahu rasa dia macam mana. Kalau tidak hari Ahad dia penuh orang. Sana tu Tanjung Mak Sari tu depan tu. Lampung penajah ni pas belah ni tak dah. Sekejap kita ajah dulu. Kita ajah pelampung dulu. Dan main belah ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Ni sekap tak pernah buat naik lagi ya. MJ pernah. Sekat merah belum. Sekat putih tak lagi. Ada orang telefon pula. Halo, assalamualaikum. Lama lagi dah. Awal tunggu baru 2.46. Aku baru pindah spot
Mu mari kat aku lah. Ha? Oh, ha. Okey. Aku baru pindah spot ni. Mu sampai kita lah. Mu bawa slow-slow. Mu bawa slow-slow dah. Laju sangat ni, aku baru baling je ni. Okey, Assalamualaikum. Lekat. Dia lekat ni cara biasa kalau casting. Memang selalu lah. Okay guys, strike kerapu. Alhamdulillah. Ada juga same mana-mana. Tak apalah, aku release lah macam ni sebab dia kecil. Ok geng, video ni aku post untuk perkongsian spot perkongsian spot. Jadi yang mana yang belum tahu spot tu, hampa boleh main. Ok, ni spot area Pulau Betong. Jadi yang mana yang duduk jauh nak main berkelah, nak main mancing, di Pulau Betong ni ada tempat dah. Jadi kalau hampa terus jalan tak ni sampai habis jalan, hampa akan jumpa Pasir Panjang. Dekat Pasir Panjang tu hampa boleh berkelah, hampa boleh mandi, hampa boleh mancing. Jadi itu sajalah perkongsian aku hari ni, untuk share spot ni. Dah aku pun hari ni main lewat lah, jadi tak kumpau lah geng. Sana sekok, sini sekok, lucu tak apalah, tak kira lah. Ok, aku nak pergi TCE tackle balik pulau. Tak lagi jumpa kat sana lah. Ok geng. Jom, sebab Pijan duk tunggu aku dah kat sana. Tak lagi dia tunggu lama pula. Ok jom. Ok geng, aku dah sampai dekat situ. Letih tu. Video ni aku akan sambung. Video ni aku akan sambung petang ni. Petang ni aku pergi cari boloi dekat Tanjung Asam. Ok, nanti siapa yang nak cari boloi, boleh lah pergi situ. Jadi aku nak pergi TCE tackle dulu. Sekejap lagi Pijan tunggu aku.
Okey geng. Aku dah sampai TCE Tackle balik pulau. Jom kita pergi tengok Cikgu Hafizan. Dia Cikgu Pijan dia nak beli apa. Kita tengok. Sana. Kan sini. Suk. Tolak. Jangan tarik. Lama tak main? Bukan, sibuk sikit. Sibuk. Nak beli yang gampang. Hang nak main apa? Sotong tu. Sotong. Dia ada kalau sotong dia ada batu dah. Batu dia macam betul. Berapa gram ni? Oh, ini besar sangat. Ikut saiz sotong hang nak pakai. Saiz 3. Saiz 3 berapa gram? Tengok. Dia ada banyak saiz ni. Ni lok ni. Tak kecil ni. Tak apa lah. Hang nak pakai besar mana? Aku sotong macam tu je. Sotong apa ni? Ni, okey ni. Saiz 2. Oh, itu saiz 3. Boleh? Ni, sotong. Lepas tu apa dia lagi? Sotong. Mata Sotong. kaki. Nak tambah tu? Aku kena ambil ni tu. Aku habis lah. Ai. Bukan aja duduk depan sana. Apa dia? Ni? Bayang baru? Dia mau kata. Dia pun cakap nak besar dekat sini. Ratok. Dia mau Sini. kecil semua. Mata kaki pun boleh. Mata kaki, hang pakai mata kaki Cikgu Wan cukup lah. Boleh pakai lah. Boleh ah. Boleh. Aku pun pakai tu lah. 15 tau. Saiz 15 Kan boleh. ni, ni soy. Mana? Saya besar. Kecil lah. Kecil lah cukup. Oh, gorgon tinggi nak makan. Ni 15. 15 tinggi boleh lah. Tak payah. Lemuk lah. Pakai mata kaki lah. Beli tu lah. Lagi, apa lagi? Apa coaster? Poster. Spoon. Ni. Spoon pun boleh. Jig boleh. Jig ekor dah, 40 gram. Ni hak merah ni clear ni. Tapi aku pakai yang nipis sikit, 40 gram. Nak ni berapa gram? Yang ni berapa gram? 30. 30. Baik 40. 40 elok lah. Ya. Cuci mata kan, cuci mata. Ni. Sekejap. Okay bos, kelak bos. Okay, thank you. Okay. Beli dah. Beli dah. Okay. Aku beli sikit lah kan. Ni lampau nak beli buku ke apa. Sini sebelah TCE Tackle. Sambil tunggu ikan makan baca buku. Siapa yang minat-minat membaca tu, ni lah kedai buku. Okey geng. Jumpa aku petang ni geng dekat spot bolos. Aku sambung video di pi mengai bolos lah. Okey geng. Jom. Okey geng. Apa jangan lupa main support apa Doyan Patih balik pulau atas bukit. Ni dia. Hari ni Raya Ahad. Buah ada lagi. Muktam pun dah. Ni dia apa? Orang kahwin lah. Ni di 15 orang kahwin. Ni orang kampung. Udang merah. Udang merah. Ni udang merah. Musangking. Dia musangking. Blackton. Ni Blackton. Dia. Jangan lupa main support
Aku lalu-lalu depa panggil dia. Dia kena dah merah tu. Kalau geng. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Hari kita sambung lagi. Okey geng, aku nak makan royal dulu, sekejap kita pergi sambung. Mengai boleh pula. Okey. Jemput makan geng. Aku dah sampai spot bolos. Okey, jom. Sini pun okey lah. Sampai juga. Ini yang spot bolos. Ramai orang. Dah lah. Kayak keruh sikit. Ada je yang boleh. Bolos. Cari lagi. Oh, tu dia bau nek. Baling dekat-dekat ah. Ada makan ikan kecil. Pulau yang nampak tu, nampak pulau kecil ni.
Oh, yang Pulau Rimau. Ada makan ni. Yang kecil. Aku tengok pelampung. Ambil cara awak main. Dia pakai. Tak payah pakai dah pelampung. Pelampung. Butai makan pelampung ni tadi. Akan tutup. Jadi sini kalau hampa nak main boleh lah. Bawa keluarga kelah mandi pun boleh. Sini lalu malam-malam orang jala udang. Ini santai-santai kelah, syok lah sini. Ya, nak kongsi spot dengan sahabat-sahabat. Yang mana lah yang tak tahu lagi lah, yang dah tahu tak apalah. Tak boleh sekok. Kena dah. Campoin. Strike. Lembu. Ayo korban lepas dah. Dia nak buat apa? Lembu geng. Dia terlai pula. Kok nak? Kok nak? Cahaya tak makan kan ni? Nah. Buka noh sini. Patut tarik casak lembu. Mana? Okay. Di rumah kalau ada orang makan saya bawa balik. Ayolah makan apa? Orang rumah pun tak makan. Dia tengok ikan pelik lagi dia tak makan.
Dah main tepi dah kan. Sini kalau balik jauh depan tu dia lekat. Ada tali. Ha? Alah lepas. Ikan duri lepas tak apa? Jangan bolos lah. Okey, depan lagi kita baling ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh-jatuh makan tui eh. Uyo. Strike lagi kan. Strike lagi. Lembu lagi bah. Lembu lagi. Lembu. Kau nak lembu, dia bagi lembu semua. Tak apa, ada orang ambil je, kita tak lepas balik. Dia bola ni kau ah. Bagi geruk-geruk pula. Kat Pulau Betul tadi dapat ya ikan papu. Saya lepas balik ya, kecil sangat, 3 jari. Tepi tu sarang lembu lah. Kita tengah sikit. Nah, tengah sikit. Jom, pulau tu mana nampak? Pulau tu aku tak biasa sampai. Pulau Kendi. Pulau Kendi tak bisa sampai. Oh, kena. Lepas. Lepas. Pasang macam gurut-gurut. Dia kata gerut-gerut lah kali duri. Ha? Bismillah. Kalau orang rajin ni buat kering.
Tu jatuh makan terus. Oh. Aduh. Kasak tu tarik lembu je bah. Oh. Tu kalau saya pergi parking saya buat umpan. Boh kat koyan lah. Bismillah. Okey, ni jalan Tanjung Asam. Nak pergi ke Getak Sanggui ya. Okey, assalamualaikum geng. Aku pun duduk atas dah. Alhamdulillah ada agak strike lah ni. Tapi dekat Pulau Betung, apa nama, aku dapat strike 2 ekor rapu. Aku lepas balik kecil sangat. Jadi aku main tempat boleh dapat boleh sekok. Lepas tu lain dapat lembu kok tu kata dia nak. Aku bagi ada kat kok tu lah. Aku bagi dekat kok tu 3 ekor lembu. 3 ekor ke 4 ekor aku pun tak ingat lah. Jadi untuk cerita hari ni yang tu lah, perkongsian sport. Jadi sport ni bukanlah kata umpama hari-hari beli lembu kan. Sebab dia mungkin bolos tak masuk. Mungkin tak masuk kot. Tapi tadi abang tu ada awak naik pelata. Kalau umpama awak Apollo boleh main Apollo pelata banyak. Jadi macam itulah cerita aku untuk hari ni. Apa-apa pun kita syukurilah dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Okey, alhamdulillah. Menjumpa aku dengan kok tu dengan abang, suami isteri. Depa duk mengai dua orang. Jumpa depa ni, alhamdulillah. Kenal sahabat baru. Okey geng. Yang mana baru jumpa channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe geng. Yang dah support aku ucapkan terima kasih. Semoga hampa dipermudahkan segala urusan, sihat tubuh badan. Amin. Okey geng, tanpa membuang masa geng, aku pun nak balik lah. Okey, jumpa aku di next video geng. Okey, assalamualaikum.